Malatang ni, kita orang pergi craving Malatang lah pula kan. So this is one restaurant yang kita dah pergi a few times masa bulan puasa apa semua. And hari ni kita repeat lagi lah. And the location is betul-betul dekat belakang Berjaya Times Square. Semua ni sebab budak ni lah. Dia teringin nak makan Malatang. Sebesin weh. Rebung sedap. Rebung. Itu rebung. Rebung sedap. New one. Apa benda pula yang purple? I like the rebung. So ada macam-macam pilihan lah. Sayur lah, apa lah. Pilih ikut tekak masing-masing. Kemudian timbang dan bayar. Hari ni tak ada baby kailan lah. So kita ambil apa ni? Kangkung lah. Ambil kangkung. Dan saya sayuran lain lah. Ambil cumi-cumi sikit kangkung ni. Apa betul ni ya? Hari ni tak ada baby kailan. Selalu ada baby kailan. Okey. Apa? Daging. Ada udang. Udang bola. Tadi kata lapar benar tadi. Lapar lah, dia tengok memang banyak yang. Banyak Banyak lah. Okey. Sekejap Ni mutton. Mutton sikit. Kita ambil daging sikit. Ambil ayam sikit. Macam lapar sangat aku ni. Kau tak habis hari ni. Apa? Ada udang. Ada sotong. Squid. Baby crab pun ada. Ni boleh tak ramen lah kalau korang nak. Macam-macam jenis ramen. Saya nak ambil yang pulau tu ke rupa nak. Ambil lah. Tu dulu. Nak ambil ni. Apa tu? Ikan yang diorang makan tu. Ring. Satunya RM4. Itu yang ada tunggu sebenarnya. Cari Apakah itu? This is smoked duck. Smoked duck ke? Yeah, I really like this one. Kau menambah berat ni. Half radio. You better finish ya. You better finish ya. Boleh slow. Serius lah. Dia dah banyak ambil tu tak boleh. Nanti kata habis ke mampu lah. Nak ambil yang ni lebih. Tengok tu dia suka makan itin. Yalah 3 lah. 3. Ni 1. Ni 2. Udang 2. Dah. Lepas pilih-pilih, and then dia timbang. Dia timbang dan kemudian dimasak lah. Ikut cara kau nak, ikut level keperasan yang kau nak. Sebenarnya dia buat sup, dia boleh goreng tau. Okay, yang ni kita pilih pedas gila bukan pedas ekstrim. Nanti ekstrim tu dah ada nampak ni gambar ambulan. Tak pasal je kau. Mana tu? Sesame green tea lah, fried pancake. Ini apa ni? White tea taro ball dan cakul. Mana cakul? Ni cakul. Kan? Ni tak manis, ni manis. Nian hiau. Oh.
Ini milky crispy roll ni sedap ke? Sedap. Sedap. Si berapa? Si 9. Si 9. Oh, sedap. Betul ke? Banyak yang pesan. Macam nama pun macam milky crispy roll kan. Banyak yang pesan. Si 9, si 10. Ya, si 9, si 10. Okay lah, si 9 lah satu. Kita punya kita nak sederhana Tambah susu. Ya. Kurang aku punya RM35, dia punya RM12 je. Ni tanda-tanda orang lapar. Grape sirap, sour plum tu tadi. Sirap terus, sour plum lah. So bila kau bayar, and then air free tau. Bottomless. Boleh refill ada 3 jenis, grape sirap, sour plum dengan sirap terus. Asal tak ais? Alah. Lupa. Again, aku nak highlight tempat ni betul-betul kat belakang Berjaya Times Square. Ni lah masalah content creator. At one time, dia datang sebab dia nak kena review a paid job lah. And it's a common that when we like it, we come again and again after that. Kena pula masa tu dia tengah lapar. Hari ni tambah ambil snack lah. Betul. Macam tu je makan. Snack dah siap. This is milky snack. Milky crispy apa? Roll. Oh. Apa tu? Sister. Macam jelly susu kan. Luar dia roti je. Interesting. Interesting kan? Apa tu? Macam apa? Dah bergaduh pula dalam grup ni. Ma. Dah tambah, tak tambah. Mau taruh Ma. Tak tambah apa-apa? daun sop. Tahu. Dia tak mahu. Dia punya pedas ya, you ingat ya. I like pada gila je. Tak ekstrim. Pedas ni. Ada additional sauce kalau nak lah. So kita ambil. Dia punya bau pun dah best. Dia punya sup lagi lah. Idea je lah.
Dia ada dua kan? Tarik kan. Untuk aku kan sedap lembut. Mana itik tadi habis dah? Tak nak jumpa lagi itik. Hilang lah itik aku. Dah selesai? 3 kan? Dia goreng balik. Oh jadi crunchy sangat. Selesai. Besok-besok kita sapu.